Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ni Jeng nak main dengan adik Jeng game yang bernama Zoo or Oof. Sebab Jeng tengok dalam TikTok lalu FYP ramai orang main game ni. Jadi Jeng pun nak main lah game ni dengan adik Jeng. Okay, jom kita masuk ke dalam gamenya. Hari ni Jeng rasa rajin sikit, jadi Jeng akan post 2 video. Seperti biasa yang Jeng selalu cakap, kalau korang nak main dengan Jeng ataupun nak request game, korang boleh komen dekat bawah. Ataupun korang yang nak main dengan Jeng, korang boleh DM Jeng kat TikTok. Cara DM kat TikTok, bukan cara DM, cara tulis kat TikTok tu sama juga macam mana korang tulis dekat TikTok ni. Ejaan dia sama je lah. Macam tu untuk nak main dengan Jeng. Okay. Dan korang pula jangan lupa juga nak follow TikTok Jeng. Yang follow TikTok Jeng nanti Jeng follow back. Okay. Korang juga jangan lupa subscribe, like, share. Semoga Jeng ni boleh jadi YouTuber yang berjaya lah korang. Okay. Kat sini kita kena tunggu match depa dulu 1 minit. Lama juga ni. Mak ai asal warna hitam. Apa tu nama dia? Oh, zirafah. Zirafah warna hitam ke? Bukan warna kuning ke? Kuning ke oren ke? Pelik juga. Yang bukan. Oh, ni skin dia metal. Macam ada skin guys. Tak pernah lagi Jeng nampak. Ush, Brandroid guys. Best juga kalau Brandroid. Tung 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 sahur. Okay, game dia pun dah nak habis. Jadi sekejap lagi kita boleh main sama-sama guys. Kenapa main sama-sama? Aduh, korang tak komen apa. Tak apalah. Alang-alang sambil tunggu ni, Jeng nak terangkan kenapa Jeng punya pakaian kenapa pakai Ultraman dengan kepala monyet. Sebenarnya mula-mula Jeng ada tengok satu meme ni. Meme kot. Entah Jeng jumpa dekat TikTok ke Threads. Korang tahu kan Threads? Jeng jumpa kat situ lah. Yang tengok monyet pakai baju Ultraman. Lepas tu alang-alang tu Jeng pula ada bundle monyet ni. Sebab dulu kan ramai orang beli bundle monyet ni. Jeng ni macam orang kata FOMO lah kan. Jeng beli bundle monyet. Avatar monyet lah senang cakap. Lepas tu Jeng tengok macam sesuai juga aku pakai kepala monyet dengan baju Ultraman. Jadi Jeng pun pakai. Itulah jadi macam ni. Jeng tak tahulah. Tapi Jeng rasa sesuai. Ni tengok Zookeeper ke Merkut Flamingo. Sorok mana ni guys? Mak dia macam Adik-adik lain. Jeng tak tahu nak sorok mana ni guys. Adik-adik lain pasal adik menyerut kat tempat keramat. Tempat keramat ada. Ya Allah. Sorok mana ni? Kenapa abang? Jangan lari bang. Dia suka je kat sebelah abang. Cakap nak menyerut yang tu. Nampak? Adik tengah tengok abang. Alamak dia tu. Aduh, kenapalah Jeng jadi ni. Tak ada luck lah Jeng ni guys. Dah tadi main YouTuber tak ada luck. Tak dapat apa yang Jeng nak. Ni pun sama. Kat belakang je. Depa lari masuk. Depa lari keluar. Kita lari masuk. Macam bomba dalam jitu pipin pula. Tak nampak adik sini bang. Depa lari masuk. Depa lari keluar. Kita lari masuk. Alah, seorang je pun zookeeper ni. Dia dapat tangkap pun. Adik dalam. Tunduk sekali bang. Mana boleh tunduk? Crouch. Oh ni. Jen tak tahu pula. Adik Jen dia dah pernah main dah game ni sebab tu dia tahu.
Dah lupa apa berunta. Dalam minggu macam ni guys. Macam tengah makan. Makan apa ni? Kan nasi. Mak. Down sikit dia dapat duit. Dia tak nampak lagi. Macam duit datang kat kita je ni. Tak, dia tengah kerja kerbau. Dia tengah jalan depan tu guys. Wow. Dia jalan lepas tu kena ganti. Dia datang kat sini. Dah bersiap. Dia ingat kita dah lari kan. Rupanya dia buta map lah guys. Dia tak nampak kita. Kita berdua terperak kat sini ni. Dia tak nampak ni. Berkut ni lari ke sini. No. Dia nak join kat dia. Sini. Dia dah berkut ni. Masuk dia tu. Masuk sini. Dia join ke tak? Dia masuk. Menang. Dia Kita menang guys. Yuhuu. tempat keramat adik. Dia menang. Macam sesuai juga Jeng pakai macam ni. Pakai topi dengan sniper belakang. Macam sesuai juga. Tapi nak beli ke? Tak payahlah guys. Cukup lah dengan identiti Jeng. Kepala monyet dengan baju Ultraman. Mak ada monyet. Okay, Jeng dapat apa ni guys? Tak ingat ni susah nak nyuruh. Lion. Adik dapat gorila. Ni gorila nak nyuruh mana? Gorila nyuruh mana bang? Ni tengok adik gorila pakai topi. Tu bang, adik nampak. Jom masuk dalam ni. Atau dia tak nampak pun. Kita boleh duduk dalam ni guys. Oh. Dia nampak. Tak ada keluar pula. Dekat. Mati gorila. Alamak. Dia belakang kita. Aduh. Wow. Bener lah lagi yang kat situ. Mati guys. Kat situ tak ada. Aduh. Duduk. Dia best. Adik jarang. Memang mati lah cerita dia guys. Dah kalau duduk situ. Kat tu susah. Kecuali kalau jadi zirafah. Senang duduk situ. Aduh hai. Memang mati lah cerita dia. Dia nampak punggung kot tadi. Adik dia nampak betul. Mak ai. Gila lah. Siapa ni guys? Asal macam sama dengan saya kan? No, memang sama lah. Aduh hai. Bawa tak tahu pula kan. Ni watch. Kita boleh tengok dia apa. Mak ai bapak padu dia menyorok. Gila guys tu ni. Dia boleh menyorok macam ni. Menyam jadi batu. Kira sebab dia dapat kecil ni. Dia dapat laba-laba. Bapak okey. Gila. Hai ni duduk ni sampai 2 ekor dalam ni. Takkan dia tak nampak. Habis dia tembak benda tu. Ada rusi tu. Rusi laba-laba meninggal dunia kan. Dia pula menyamar jadi batu tapi ekor dia. Tak boleh. Ni tengah buat apa? Berdua tadi. Lamanya guys. Lagi 30 saat. Aduh. Agak mati. Uish, ni siapa guys? Pakcik-pakcik tua ni. Oh, ni leaderboard. Habis tamat berdua. Ni ekor lagi. Tapi kalah. Gila. Menang lagi haiwan. Menang lah cerita dia. Jadi dia FIFA susah. Kita tak boleh jadi. Recap. Mungkin. Ni. Majority city. Tak dapat apa? Kalau adik dapat fish, adik boleh menyuruh. Spider. Gila dapat spider guys. Adik dapat kangaroo. Spider kita suruh bawah ni lah guys. Dapat kangaroo kan.
Adik saya dapat kangaroo susah. Saya dapat spider. Senang gila. Begitu adik kembali. Senangnya jadi spider. Ada Tapi orang jadi anjing laut. jadi anjing laut. Lemak. Tembak yang kat sini ya. Abang sekali kena tembak meninggal dunia. Dia kena ubah tempat ni guys. Kita turut bawa kerusi pula. Yang bawa kerusi abang ni. Bawah ni macam senang nampak guys. Kita lari belakang sana. Zookeeper dekat sana. Ini pola lalu dekat adik lain dia. Kita tak nampak. Kita lari guys. Kita kena lawan arah. Mufasa. Dan zookeeper biar dia tak jumpa kita. Oh, sikit lagi nasi dia tak nampak. Jadi tu dia tak nampak adik-adik lompat-lompat depan dia. Tak nampak lagi. Bapak memalukan. Begitu dia tak nampak adik. Dia lalu depan adik banyak kali dah. Lemak dia macam nak lalu kat Jeng je guys. Habislah. Jangan mati. Jangan mati guys. Saya tidak lakukan. Jeng takut ni. Hanya perlu Mak dia semua benda dia tembak guys. tidak perlu Ni seram ni. marah. Tidur saja. Oh ni kita menang ni. Kita emok-emok dulu kan. Kita emok-emokkan dia. Nak belakang. Kita menang. Alhamdulillah. Tengok adik dia. Kita menang. Sini dek sini. Okay. Walaupun video ni singkat. Sebab game ni pun singkat. Apa-apa pun. Siapa nak request game. Ataupun nak main dengan Jeng. Boleh pergi ke TikTok Jeng. Cara eja TikTok Jeng. Sama macam mana korang eja. Dekat sini. Dekat YouTube ni. Okay. Apa-apa pun. Terima kasih dah menonton. Dah sudi luangkan masa bersama kami. Assalamualaikum. Bye korang. Jangan sambung main dulu.